Siapa yang pernah main game Call of Duty Black Ops mesti pernah ingat Mission Vorkuta kan? Kat mana Mason dengan Reznov cuba larikan diri dari penjara Soviet yang brutal tu. Tapi nak tahu tak, Vorkuta ni bukan fiksyen dan tempat tu memang betul-betul wujud. Dan sejarah dia lebih menakutkan dari apa yang kita tengok dalam game. Jadi Vorkuta ni terletak jauh di utara Rusia dekat kawasan Arktik. Suhu kat sana boleh cecah negatif 40 darjah Celsius. Tapi sebenarnya gulak itu adalah satu sistem, iaitu sistem penjara. Zaman Soviet, kerajaan cipta sistem ni untuk paksa bantuan kerja tanpa belas kasihan. Dari ratusan kem dalam sistem tu, Vorkuta ni antara yang paling kejam. Jadi gulak ni bukan penjara biasa. Ia adalah kem tahanan buruh paksa. Kerajaan Soviet ni hantar beribu-ribu banduan ke sana. Ada penjenayah, ada bandar politik dan juga ada orang biasa yang cuma salah cakap, salah pandang dan salah tulis. Sampai je kat Vorkuta, banduan ni terus dipaksa kerja dalam lombong arang batu. Dalam cuaca sejuk beku, dengan baju nipis, makan tak cukup, tidur tak menentu, kena kerja berbelas jam. Nak terus hidup, bukan je kena kuat fizikal, kena pandai bodek pengawal, kena jaga mulut dan kena patuh. Sebab silap langkah, boleh hilang nyawa macam tu je. Jadi Mission Vorkuta dalam COD ni memang nampak dramatik. Tapi realiti dia memang diinspirasikan daripada tempat yang sebenar. Satu lokasi yang menelan ribuan nyawa dan tinggalkan kesan trauma sampai hari ini. So lepas ni kalau korang main balik Mission Vorkuta tu, jangan lupa itu bukan sekadar game tapi bayangan kepada satu sejarah gelap yang betul-betul pernah berlaku.